mesti nak tahu lah apa tujuan Muslim Malaysia. Jadi Muslim Malaysia ini adalah satu badan NGO. Muslim Malaysia ini adalah satu pertubuhan bukan kerajaan. Kita punya kotak infak ini adalah hasil derma, hasil sumbangan daripada seluruh rakyat Malaysia, yang mana dia derma kepada kita tidak kira daripada golongan mana, RM1, RM5, RM10, ataupun RM50, kita terima belaka. Lepas tu kita kumpulkan sebulan dan kita jadikan kotak infak ini dan kita agihkan kepada golongan-golongan yang memerlukan di luar sana, dengan harapan daripada kami di Malaysia sedikit sebanyak boleh meringankan sedikit beban, insya-Allah lah. Saya Khairul Anwar, penghulu Repek Timur, berbanyak-banyak mengucapkan terima kasih kepada Muslim Malaysia kerana sudi bagi sumbangan kepada golongan B40 lah. Okay, terima kasih Muslim. Terima kasih Muslim Malaysia bagi batu kepada saya. Terima kasih.